Ih. Uh. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang Lee Cronin's The Mummy official teaser. You guys ready? 3, 2, 1. Aku dah ingat lupa cerita The Mummy dulu tu. Yang aku ingat yang epic adventure movie tu, tapi yang Tom Cruise ni tu hampir gila. Padahal tu dia nak buat satu universe baru. Oh. Tadi dia kata pembikin filem Weapons kan? Ho. Ih. Adakah dia akan macam cerita Bring Her Back semua tu? Sebab aku rasa this is a new version of The Mummy. Sebab yelah, kalau kau kekalkan konsep The Mummy yang adventure dulu tu, yang siapa aku lupa nama pelakon dulu tu, sangat popular. Kalau dia kekalkan that concept of adventure punya, horror punya filem, aku rasa macam tahun ni macam tak relevan sangat. Kalau dia kekalkan macam Tom Cruise punya version tu, yang flop tu, aku rasa pun tak kena juga. Aku rasa this is the correct choice. Macam pilihan yang betul untuk menjadikan dia sebuah filem yang totally horror. It looks good. Aku sumpah tak sabar. Yep. Aku kena recap balik lah cerita-cerita The Mummy yang dulu tu. Aku ingat dulu yang version Mummy dekat Padang Pasir yang piramid tu best gila. Lepas tu yang Tom Cruise ni macam dia okay, cuma dia macam over gila nak buat universe dia kan. Mana lagi guys dalam filem trailer Lee Cronin's The Mummy official teaser ni. It looks good, like dia macam new generational punya horror. Oh gila babi. Hopefully dia tak adalah seberat cerita-cerita macam The Monkey ataupun yang siapa yang yang lagi gila punya horror tu, aku lupa nama dia. Tapi aku harap dia tak ke arah tu lah. Aku harap dia ke arah Bring Her Back, Weapons punya type of film lah. So, apa pandangan guys dalam trailer The Mummy? Kau tengok di gambar bawah. Jangan betul like, share dan juga subscribe. Apa aku sabut tadi Aduh. Apa pandangan guys dalam trailer yang baru saja kita tengok ni? Tinggalkan komen bawah. Jangan betul like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang datang. Thank you.